Waktu terbaik jual emas adalah bila ingin tukar menjadi aset. Pernah terfikir emas bukan hanya untuk disimpan, tetapi boleh ditukar jadi aset yang hasilkan pendapatan. Tuan-puan nak jual emas untuk bayar deposit rumah. Rumah itu kemudian disewakan. Daripada emas menjadi rumah dan hasilkan duit sewa setiap bulan. Kebanyakan penyimpan emas hanya simpan untuk tunggu harga naik. Padahal peluang bina aset produktif terlepas begitu sahaja. Jadi tuan-puan nak simpan emas sampai cukup gram, kemudian tukar kepada aset yang menjana pendapatan seperti rumah sewa, tanah ataupun bisnes kecil-kecilan. Semuanya bermula dengan simpanan emas tuan-puan. Bijak membuat simpanan emas, lebih bijak lagi bila tahu bila masanya untuk jual, untuk bina aset. Daripada simpanan emas, ianya menjadi aliran pendapatan. Jadi tuan-puan nak waktu terbaik jual emas bila sudah jadi aset yang jana pendapatan. Daripada emas menjadi rumah sewa dan tuan-puan dapat aliran tunai setiap bulan. Mulakan dengan tabungan akaun Emas Gap serendah RM100 dan ke atas. Terus hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.